2026 nak datang tuan-puan, kita akan lalui tahun yang sangat susah tuan-puan. Bukan kata susah tak susah. Perang harga akan berlaku. Siapa buat produk tuan-puan, kilang-kilang dah masuk menjual, harga lagi murah. Harga sama harga yang dia bagi kat kita per item. Kilang-kilang pun kalah dengan kilang-kilang China yang dah bertapak kat Malaysia tuan-puan. Yang dah berniaga kat Malaysia. Yang buat servis tak ada seronok. Yang buat servis tuan-puan lagi mencabar. Orang jual harga kadang harga-harga yang tak logik. Mentang-mentang mereka kata mereka tak ada kos modal sangat, mereka jual harga yang sangat-sangat tak masuk akal. Nak menang 2026 ni, dua cara. Yang pertama, offer value yang lagi tinggi. Yang kedua, branding. Siapa branding power, value offer dia tinggi, maka dialah yang akan menang tahun 2026.